Hai all, hari ni kita nak keluar cari barang. So, kita jalan-jalan dulu. Sementara kita sampai awal ni, kita nak cari kedai makan. Sebab kan dari dalam kereta lagi duk bincang nak makan mana awal-awal pagi ni. Sis minta lah akak dengan adik nak pergi mana makan, tak kisahlah. Mama dengan baba dia ikut je. Biasalah kalau sis ni kan, kalau orang tanya nak makan apa, dah sampai pasar raya ni, tak tahu nak makan apa. Tempat punya besar kan, macam-macam ada makanan, macam-macam jual. Dah sampai ke belum ni? Mana budak dua orang tu nak singgah? Sampai dah kedainya ni. Makanan Jepun yang si kakak dengan adik pilih awal-awal pagi. Jomlah kita masuk. Tempat pun bersih, besar, kemas, selesa. Kedai makan ni memang kedai makan favourite kakak. Dia memang suka makan dan dia memang suka cuba menu-menu yang baru. Tak kisahlah kalau ada makanan-makanan viral, itu lagilah dia. Kakak rasa tak? Rasa pedas tak? Ni nak ada apa? I want teriyaki chicken don. Nak ada apa? Tom yum fried rice. Tom yum. Nasi goreng tom yum. Yakiniku ramen. Ayam. Chicken karage. Beza dia? Chicken karage tu ayam goreng sada tepung. Chicken katsu tu ayam Bakar. So, which one? Bapa nak apa? Ayam goreng ke ayam bakar? Bukan bakar. Oh, goreng. Fresh orange. Kita try. Sementara kita nak tunggu makanan kita sampai kan, selak-selak lah dulu menu ni untuk you all tengok apa makanan yang ada, side dish dia, main course dia, air dia, apa yang ada dekat sini. You boleh tengok harga dan apa yang ada. Kedai ni kan, dia nama je Ichiban Ramen, tapi sebenarnya dia ada je jual apa ni, makanan nasi, nasi goreng. Lepas tu dia ada juga side dish dia, yang menu-menu lain dia ada takoyaki, ayam goreng. Siapa yang peminat ramen, ramen dia sedap, tapi ramen dia dalam bentuk sup. Kuah dia tu jenis yang kuah pedas ataupun kuah yang jenis tak pedas. Pilihlah ikut selera. Ais tak ada? Ais tak ada? Sis belum lagi lah nampak kedai ni ada ramen yang jenis dry ramen tu kan. Yang jenis kering tak ada. Dessert pun dia ada tau. Dessert, aiskrim. Satu lagi apa? Dorayaki. Makanan semua pun dah sampai. So, jom kita makan. Kalau you all semua tanya makanan kat sini sedap ke tak, makanan kat sini okey dan boleh datang lagi untuk repeat lagi. Lagipun serve dia cepat, servis dia cepat. Kita tak perlu tunggu lama untuk makanan tu sampai. Lagipun kan you all, ramen dia taklah pedas macam si kakak. Dia minta ramen pedas kan. Ramen dia tak pedas yang menyengat. Bibir sampai merah tebal kan, tak. Ramen dia pedas pun kita still boleh makan elok. Okey. Lagipun sis dengan kakak kan, kami kan jenis yang tak makan pedas sangat. Sesuai lah tempat ni untuk kami. Kami semua ni you all memang jenis kaki makan. Suka cuba makanan. Masing-masing boleh try menu masing-masing. Lain-lain kan ordernya. Kalau you all tanya makanan dekat sini mahal ke murah, bagi sis zaman sekarang ni tak ada makanan yang murah. Bolehlah harga dia masih lagi mampu. Tapi kalau nak kata makan hari-hari tu, taklah. Cuma
Kalau ada bajet lebih, sesekala kita bolehlah makan.